Apa perasaan Abang Hafi bila dapat result tu? Sebelum dapat result tu agak nervous sebab mak ayah dia kan. Lepas tu cikgu-cikgu tengok rasa macam kalau tak dapat ni malulah. Tapi dapat je result ramai-ramai straight A. Rasa puas yang terlampau, rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berkatlah atas usaha semua satu batch Exonium dengan doa semua junior, doa guru-guru dan doa ibu bapa lah. Perasaannya sangat takut lah. Lepas tu bila tengok result tu dia macam unexpected lah. Sebab senang nak cakap tapi unexpected lah. Tapi yang penting tadi lah sungguh-sungguh mana nak tahu result yang kita nak dapat tu, yang kita tak expect nak dapat tu dapat. Perasaan saya masa datang sini, saya datang semua dah dapat dah result dia. And saya rasa macam macam takut lah sebab saya tengok ada yang straight A menangis. So sebelum masa saya beratur nak ambil result saya tu, saya dah menangis awal-awal dah. Tengok-tengok saya dapat result saya pun rasa macam terkejut lah sebab sebelum ni saya dapat 3A je masa traya. Tapi Alhamdulillah masa SPM ni saya dapat banyak A jugalah. Memang terharu sebab aku sebenarnya nak kata pandai tak lah benda ni kan. Tapi bukan nak menadai, tapi memang sebenarnya aku tak yakin memang dapat straight A. Yang aku yakin mungkin aku dapat 7, 6, 5, 4 yang tu je insyaAllah. Tapi dia dapat tengok result tadi, Alhamdulillah. Tak sangka kan? Memang tak sangka langsung. Tanya ke apa study tips untuk exam? Okay, study tips saya tak susah pun. Dia asalkan dalam kelas kita fokus and cuba untuk tak tidur. And method lagi satu, boleh try untuk wake up bukan stay up. Sebab stay up ni kalau seharian tu kita dah dekat sekolah kan penat. So kita perlukan tidur. So kalau stay up tak semestinya otak kita boleh berfungsi. So lebih baik wake up around pukul 5 macam tu ke, bangun, mandi dulu, solat sunat dulu, lepas tu baru study sikit-sikit. And then ready untuk pergi sekolah. Okay, kalau Abang Fatih kan, tahun 2025 ni, tahun ambil SPM ni kan, bukan nak riak ke apa, tapi kita kena cuba solat sunat sebanyak mungkin lah. Solat duha ke apa kan. Lepas tu usaha tu kena top 1 lah, kena nombor 1. Tu je tips Abang Fatih. Bagi saya, tips untuk kita study ni sebenarnya untuk kita faham, bukan untuk kita hafal. Sebab kalau kita faham, Alhamdulillah sampai bila-bila kita boleh guna benda tu. Tapi kalau kita hafal, dia hanya untuk sementara. Ya, untuk adik-adik yang nak ambil SPM nanti ataupun belum ambil lagi, make sure dalam kelas sentiasa fokus dan dengar apa yang cikgu cakap, apa yang cikgu pesan. Sebab kadang-kadang bila kita tak dengar apa yang cikgu cakap, benda tu boleh buatkan kita sendiri yang tak ada minat nak belajar. So paling penting sekali ingat datang sekolah ni untuk banggakan mak ayah. Jangan ingat datang sekolah sebab perlu je. Tak perlu datang sekolah sebab sesaja, bukan sebab nak belajar. So itu je. Pesanan untuk adik-adik yang ambil SPM tahun ni, pesanan mula awal. Sebab mula awal ni kita dapat kuasai syllabus yang kita tak kuasai kan. So cari kawan yang boleh tolong kita, cari kawan yang lebih pandai untuk tolong ajar kita subjek yang kita tak tahu kan. Buat study group, sebab saya memang selalu buat study dengan rakan-rakan, dengan kawan-kawan kan, dengan cikgu-cikgu. Kalau tak tahu tanya cikgu. Untuk Saina, Fatih harap Saina ni dia dapat pergi ke peringkat yang lebih tinggi lah. Maksudnya boleh kalahkan SPP lain. Macam tu harapan Abang Fatih. Apa yang kami nak sampaikan ke adik-adik, adik-adik sekarang tengah trend kan, nak pindah kan. Tak payahlah pindah, stay di sini. Sebab memanglah orang cakap kalau pindah dapat tuition semua kan. Dekat sini pun ada, dekat sini free pula tu kan. Siapa nak bagi tuition free kan. Better korang stay lah sini. Kalau korang rasa macam tak seronok ke kawan-kawan, lama-lama seronok. Saya duduk di sini. Okay, Saina ni bagus. Tak banyak pun, cuma jangan sedih last minute lah. Kalau tidak, nanti boleh burn out, end up stress. So harapan untuk batch yang seterusnya kan, tak kisahlah ujian lintas ke untuk yang
Destroy kan. Okay, test ke low stroke ya. Kemana pun kalau hampa nak berjaya, insyaAllah. Kalau hampa turun surau rajin kan. Hampa sebenarnya dalam hidup ni nak kena start daripada solat subuh je. Setiap dalam kehidupan kita ni, setiap hari tu dalam solat subuh tu, setiap kali turun solat subuh, InsyaAllah boleh lah. Dan seterusnya kita boleh teruskan lagi dengan amalan baik, InsyaAllah. So, dengan amalan tu ada keberkatan dia. Dengan keberkatan tu, Allah bagi balik dekat kita dengan apa yang terbaik, InsyaAllah. Kita kena dekatkan diri dengan Allah dulu lah maknanya. Memang kena dekatkan diri. Okey. Okey, terima kasih Bang An. Sudi bicara. Okey.